Arwah bapak saya tak banyak pesan. Dia ajak sahabat jadi lelaki je. Pasal mak saya ni garang. Daripada bapak saya ni saya belajar banyak benda sustainable. Bila nak main role sebagai suami, jangan buat terlampau banyak decision yang remeh-temeh. Biarlah perempuan berkuasa atas hal remeh-temeh. Bila betul-betul decision tu memerlukan peranan seorang bapak, dia baru masuk. Jadi bapak saya ni tak buat decision hari-hari. Bapak saya ni dia jaga decision dia. Dia tak ada lah. Jadi hari-hari saya buat keputusan yang remeh-temeh, marah anak, marah apa-apa, saya tak masuk campur. Benda ni kecil lah. Oh ni pasal ni, apa saya tak masuk campur. Dia penat, dia buat keputusan yang besar, mencari rezeki untuk keluarga. Balik politik keluarga ni, pak saya pilih segmen-segmen yang penting yang dia masuk. Dia menggunakan kuasa presiden, Perdana Menteri ni, hang buatlah rayuan rendah hari-hari. Ni mak saya buat, pak saya tak masuk. Ya pak saya sabar, bapak saya selalu kena marah mak saya. Dan bapak saya pun tak mau layan marah mak saya. Sebab dia tahu, itu bukan hal yang penting. Penting dia nak kena kerja dah. Dia kena buat 2 kerja. Nak besarkan anak. Dan bila dia balik rumah, dia letih. Dia tak mau mengkelih mak saya apa semua. Jadi mak saya cakap apa, dia iakan lah. Walaupun umur saya 12, 13 tahun pun saya dah tahu. Pak saya macam ya tak ada titik. Orang Kedah kata ya tak ada titik. Berarti ya yang tak concern lah. So dia tahu orang perempuan ni, dia bukan bercakap untuk mengatakan dia betul. Dia bercakap kerana dia nak bercakap. Kerana perempuan ni bakat dia adalah bercakap. Jadi mak saya biar. Bapak saya anggap macam karaoke session. Mak nak tunjuk bakat je tu. Macam tu lah kot. Jadi saya belajar banyak daripada karakter. Bapak saya kata tak banyak benda lah. Kita perlu masuk campur dalam hal-hal bini kita punya swing ni. Kita duduk je lah. Mereka nak karaoke sikit kat rumah. Anggap mereka pandai menyanyi lah. Tapi bila sampai ke peringkat bapak saya firm dalam keputusan dia. Dia buat keputusan firm. Dan bapa saya tak buat keputusan dengan mulut. Dia buat keputusan dengan tindakan. Sama lah Cing. Bapa saya tak buat keputusan dengan mulut. Dia buat keputusan dengan tindakan. Saya ingat saya belajar banyak benda praktikal daripada bapa saya. Hal-hal yang menjadikan kita orang yang praktikal. Dan saya rasa nasib baik satu keputusan yang saya bertuah adalah bapa saya adalah orang yang bercakap satu dengan satu dengan saya. Bapa saya ada skill tu sikit lah. Mungkin kerana dia kayuh beca. Lepas tu dia kerja pangkat rendah dan dia tengok macam mana dia banyak mungkin dipengaruhi oleh bos-bos dia. Jadi dia adalah sikit educated minded walaupun dia tak ada educated study. Jadi bapa saya ni selalu cakap satu dengan saya waktu saya nak kahwin dengan bini saya yang ada kan. Pak saya tak mau interfere terlambat. Dia nak interfere awal. Dia tahan nak menikah boleh lah, tapi aku abang antara anak perempuan yang aku bawa keluar duit, anak jantan aku tak ada duit. Bapak saya nak cakap kata duit cari sini, anak kenuri apa semua, jangan main cari dia. Saya ingat lagi depan mak saya duduk seronok lah tengok gambar bini saya tunjuk mak saya nak kahwin dengan perempuan ni, mak suka lah. Mak saya tak percaya. Kata bini saya ni ada rupa sikit lah, nak anak dia. Hang pergi tanya dulu dia nak kat hang ke tak? Saya dah settle lah dengan bini saya, tapi mak saya terkejut tengok gambar kan. Walaupun tak ada Photoshop waktu tu, tak ada filter waktu tu, gambar tu okey lah. Walaupun zaman tu tak ada filter, tak ada Photoshop, tak ada efek kan, tak ada efek apa semua, tak ada filter apa semua. Lepas tu pak saya interfere dah, dengar kayuh nak kahwin ni, pak saya nak beritahu awal aku tak ada apa. Dia kata, non, aku menikah ni anak perempuan ni, aku bawa keluar duit, anak jantan apa cari sendiri lah. Dia tak apa-apa, cik faham, cik tahu. Maksudnya bapa saya hantar buah waktu tu kata yang sakit duduk kekau dia pula 1,200 tak ada, dia tak ada duit. Itulah saya jelaskan kepada tuan-tuan. Dia buka buah awal itu ya yang ayah saya bagus tu. Waktu masa saya rajin tukar kereta kan. Ada satu zaman tu saya gila main tukar kereta. Itulah sekali dia pernah nasihat saya. Dia kata kalau nak ikut syok ni, dia kata tak ada ujung. Tapi dia tak marah. Saya tunjukkan ni kereta saya baru ambil. Saya duduk main AJ7, AJ8, AJ9 tukar daripada Honda Civic Vario, saya main Honda Accord. Main Honda Executive. Sampailah saya penat lah, saya berhenti main kereta 99, saya stop main kereta. Tu bapak saya ada pesan kalau nak ikut syok ni bukan ada had. Tapi benda tu lekat dalam kepala saya. Sampai sekarang kalau satu tu benda saya akan fikir. Bapak saya pesan kalau nak ikut syok, nak ikut seronok ni, takkan ada had dia. Memang takkan ada hujung had ni. Ayah saya tak banyak cakap. Masa dia tua-tua dia main rumah saya kan. Dia blow aircon, dia tidur kan. Lepas tu dia main dengan anak-anak saya ni. Masa tu anak saya yang
Saya rasa Ilham sempat tengok kot. Tok Mat. Ilham umur 6 tahun. Tapi yang rapat dengan dia anak saya yang kedua. Gibran ni rapat dengan atuk dia. Takkan puas. Pak saya selalu cakap tak ada had dia lah. Kalau nak ikut seronok ni tak ada had dia. Tak, bapak saya tipikal Kedah rambut tak beruban. Dia meninggal umur 72 tahun pun masih lagi dikuasai oleh rambut hitam. Gambaran orang yang membanting tulang di bendang. Tinggi bapak saya 6 kaki 1 inci lah. Berat waktu dia meninggal dalam berat 78 tahun. Bapak saya jaga makan, jaga kesihatan. Dan bapak saya ni sebab dia dibesarkan dalam zaman semua orang main seni mempertahankan diri. Dia ada cutting orang main tomoy sikit lah. Pasal zaman dia orang main tomoy. Sebab orang kampung dulu mesti bersilat, mesti bertomoy. Sebab bapak saya datang daripada orang ulu kampung kan. Jadi cutting dia orang ni terurus sikit. Dan kerana bapak saya ni sangat jaga makanan dia. Dia bukan bapak saya bukan orang yang makan tinggi elok lah bapak saya. Hitam pekat tipikal Melayu. Hitam pekat tipikal Melayu. Dan bapak saya punya body language tak pernah leweh. Sentiasa tegap. Mata dia sentiasa sharp. Menjadikan walaupun dia tak garang. Fit bapak saya. Bapak saya 72. Dia meninggal sebab kemalangan jalan raya. Lepas tu dia balik rumah, dia ingat tak ada apa kan. Tapi kemungkinan ada kecederaan dalaman. Dia call saya pukul 12 lebih sikit, pukul 3 dia meninggal. Tak pernah. Bapak saya suruh saya masuk tomoy apa pun saya tak nak. Bapak saya orang kuat abata, suruh saya masuk abata pun tak nak. Saya mempunyai pembalahan dengan bapak saya hanyalah dalam hal abata. Adik-beradik ni masuk line ni. Jadi sebelum dia meninggal banyak kali dia ulang. Ini warisan keluarga kita. Tak ada apa. Cik kata saya hidup dalam zaman lain, cik tak setuju. Jadi pak saya kata satu hari ni pakaian kita, satu hari kita kena pakai. Dia kata kita mai daripada orang berbaju. Saya tak mau pakai baju. Abata ni siapa tahu dia tahu lah orang-orang 3 line ni. So saya tak mau lah. Walaupun bapak saya diikat dalam gerakan adik-beradik di Kedah. Saya tak mau. Saya beritahu pak saya tak mau. Bukan Abata ni nak cerita payah nak pergi cari Google lah kejap lagi. Saya memang tak berkenan. Tak ada di hati saya pun, tak membuka pintu hati saya. Bapak saya ni orang kuat. Berkorban banyak dalam zaman dia, dalam prinsip yang betul. Maka saya tengok ayah saya membesar dalam gerakan ini berpegang pada prinsip yang betul. Saya kenal semua kawan-kawan ayah saya masa dia menjadi orang gerakan. Lah saya tahu muka orang yang dalam gerakan ni muka apa. Takkanlah saya nak pergi. Saya membesar daripada kecil dengan mengagumi dan lihat bagaimana pergerakan tu diatur. Saya pakai slipper pergi sekolah. Kasut sekolah plastik saya pertama dibeli kerana orang kayuh beca Abata ni. Kesian kerana saya ni dapat nombor 1 dalam sekolah. Tapi tak ada kasut sekolah, dia beli kan. Bapak saya ni ada orang adik-beradik jatuh di laut Kuala Kedah, jadi nelayan. Jadi meninggal, mayat tak jumpa. Jadi orang ni semua berimpun. Jadi ayah saya ni kayuh beskar malam ke malam jatuh kayuh beskar. Sebab tu orang motor belum orang tawarkan pergi kutip duit 2-3 kupang atau curut dalam pekan Lostang nak isi minyak bot untuk buat misi cari kawan nelayan ni yang tak dapat ditemui. Di zaman tu jatuh laut dan nelayan jatuh laut. Dia adik-beradik, dia anggota, kita panggil orang dalam lah. Lepas tu polis buat cari 3-4 hari, polis tak cari dah. Masa tu misi pun tak besar macam sekarang kan, belum ada misi. Jadi saya tengok pak saya kayuh beskar. Pergi sana minta 3 kupang sini cepat kita nak beli minyak ni. Bot adik-beradik bagi dah tapi minyak tak ada. Jadi isi dah minyak, pergi cari. Cari 2 hari jumpa mayat. Jadi zaman tu saya lihat kebenaran pergerakan tu pada zaman tu. Zaman tu. Pak saya pusing kata pergi sampai anak bukit daripada Lok Stang cari adik-beradik.
Sampai anak bukit pula, kalau orang ada motor, pak saya minta tumpang pula, hantar lasap pergi ke Bukit Pinang. Kita ada adik-beradik semua nak cari pasal jenazah ni dah 2 hari dah. Bini duk teriak. Jadi dalam gerakan adik-beradik ni dia jaga macam keluarga. Pak saya balik kan. Pak saya balik bawa keluar duit shilling tu, saya kira esok. Okay, pak saya kata asing, esok dia pergi kedai mamak, dia tukar duit tu. Pak saya kena naik motor orang pula pergi Kuala Kedah untuk mereka beli diesel, pergi buat cari jenazah, tak jumpa lagi. Jenazah arwah ni tak jumpa. Jadi kalau tuan-tuan tengok pada zaman sekarang kan, tuan-tuan rasa orang macam saya akan ikut gerakan yang ada sekarang? Takkanlah saya nak ikut. Mestilah saya tak nak. Sebab saya telah melihat model yang diatur pada zaman saya membesar tu adalah satu model yang lain. Model dan hierarki yang diatur pada hari sekarang ni adalah hari yang lain. Mati duduk balik, saya takkan ikut. Saya takkan. Pak saya bukan dapat apa komisen apa pun. Pak saya balik malam. Saya boleh rasa bau peluh pak saya ni. Sebab dia kayu pergi tumpang motor. Saya rasa sengah adik-beradik tak nak masuk kampung ni. Mat nak ikut aku, Mat. Tempat ni tempat orang kita agak. Aku ketuk pintu rumah depan, aku kutip duit. Pasal yang kena ni orang Kuala Kedah. Jadi dia kena keluar minta bantuan sampai Alur Start. Orang Alur Start ni pula pak saya kan. Dia baiklah dengan ni, dia kenal. Dia pergi cari pula rantai yang lain nak kutip duit. Nak membolehkan beli duit minyak diesel. Nak bubuh dalam bot pergi buat operasi mencari jenazah yang tak jumpa. Jadi dalam ikatan yang semurni tu, takkanlah saya nak ikut Allah, hampa pun tahu. Tak mungkin lah. Tak adalah zaman tu tak ada kawasan. Saya tak pernah dengar abang kawasan. Pak saya ni pernah menjadi orang tengah kerana orang ni kahwin larikan anak dara orang lain. Pak saya ni kena jadi orang tengah. Itulah bincang di meeting di rumah saya. Mak saya bengang. Adalah kopi tak ada di rumah. Kita ni orang susah. Duk berunding pula hal mereka. Orang tu balik, mak saya maki pak saya pasal duk masuk anggota ni. Balik kan jadi mai. Pak saya kata lah, tak boleh lah. Dia tak ada duit. Dia pergi minta ada anak hang. Hang berkeras. Dia bawa lari lah. Dia bawa lari, dia dah kahwin dah elok. Hang nak pelekoh dia pula. Alah kali bersetuju. Pak perempuan ni kata, aku nak buat kenduri kat rumah aku. Jadi pak saya kata, hang nak buat kenduri, hang kena cari duit. Hang nak pelekoh budak jantan ni, dia dah kahwin dah dengan anak hang. Kita nak bergaduh, mandi darah pun pak saya kata tak guna, dia dah kahwin. Lah nak cari ujung yang selesai macam mana. Hang nak selesai macam mana. Lah aku nak kenduri. Aku nak duit kenduri. Pak saya tanya yang belah jantan ni pula. Dia tak ada duit. Wakil lah. Dia tak ada duit. Pak saya tadi tak ada duit dah. Dia nak surrender elok. Oh, dia ni berkeras. Pak saya pun buat gini lah. Hampa carilah sikit. Pak saya ni keluar pula. Pergi pula cari kantin. Bilah kantin. Kutip duit. Nak bayar dam orang sebelah ni. Jadi orang hak belah sana boleh kenduri okey. Dia rasa ayat muka dia terjaga. Anak orang duk kata kahwin lari. Apa aku buat kenduri. Dia nak tu je. Maruah dia dibela. Zaman tu saya ingat lah. Saya ada tok saudara saya seorang. Dia berada sikit duit lah. Pangah Cik Mate saya. Pak saya pergi kat Cik Mate saya. Nak minta selesai, dia ni lah seorang orang yang duit ada apa semua. Ada pengaruh pula. Pergi pegang, pergi cari. Pergi bagi kat orang ni. Saya tak tahu, saya ingat dalam 250 kot. Yang belah pak jantan ni, dia kena pergi kutip pula dia beradik dah. Pak saya pun naik lah motor gong pergi kat keluarga tu kot. Bagi kot ni 500 kot selesai apa buat kenduri. Jadi bapak perempuan ni, dia rasa maruah dia terbela lah pasal orang duk kata anak dia kena kahwin lari apa ni kenduri. Itu je. Jadi waktu tu dia bagi kes yang sebesar demikian diselesaikan dengan cara menjaga air muka. Dan pak saya ni penat tak ada apa. Mak saya cukup marah.